Bayangkan Jerome Powell duduk depan ahli Kongres, semua dengan muka serius, macam nak bentang laporan peperiksaan anak sendiri. Topik? Bukan pasal harga telur naik, tapi laporan separuh tahun polisi monetari. Macam boring, tapi sebenarnya, drama dia boleh lawan drama TV3. 24 Jun 2025, Powell hadir depan Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Dewan Rakyat. Dalam dunia ekonomi, ini macam hari raya. Semua tunggu apa dia nak umumkan. Fokus utama Fed. Dua perkara je. Pastikan semua orang ada kerja dan harga barang tak naik macam roket. Tapi, siapa sangka, walaupun Powell cuba tenang, ahli Kongres tanya macam-macam. Dari kadar faedah, ke perang dagang, ke harga rumah. Powell pun jawab dengan suara cool, tapi dalam hati mungkin dah jerit tolong, sebab dia bukan ahli sihir boleh kawal semua benda. Pendengaran ini penting sebab ia beri petunjuk apa hala tuju ekonomi US. Dan kalau ekonomi US bersin, negara lain pun selsema sekali. Pandangan ekonomi. Okey, secara keseluruhan ekonomi ASEAN nampak sihat. Macam orang baru lepas gym. Tapi ada juga sakit-sakit badan sikit. KDNK tahun 2024 tumbuh 2.5%. Not bad lah. Macam dapat B+ dalam ujian matematik. Tapi masuk 2025, tiba-tiba suku pertama lembab sikit. Kenapa? Sebab tarif buat import jadi roller coaster, naik turun macam Mood Monday Blues. Kadar pengangguran 4.2% pada Mei 2025, maksudnya orang masih ada kerja. Tapi jangan selesa sangat, pasaran buruh ni macam cuaca, kejap panas, kejap hujan. Inflasi pula masih degil, duduk atas 2%, PCE 2.3%, Core PCE 2.0%. Nak turunkan inflasi ni macam nak turunkan berat badan lepas raya. Dengan ketidakpastian dari perang dagang dan dasar tarif, Fed rasa macam tukang masak yang kena masak dalam gelap, bau ada tapi tak nampak lauk apa. Powell pun main selamat. Dia bagi amaran yang ekonomi okey, tapi jangan main-main sebab ribut mungkin datang bila-bila. Pendekatan polisi monetari. Sekarang kita masuk bab paling ramai orang pura-pura faham. Polisi monetari. Kadar faedah sejak awal 2025 kekal 4.25% ke 4.5%. Itu macam harga teh ais yang tak turun-turun walaupun gula konon dah murah. Fed tak nak turunkan kadar cepat sangat. Takut nanti semua orang berbelanja macam tiada esok. Inflasi pun naik ikut sekali. Pengurangan dalam balance sheet pun dilambatkan. Powell kata dia nak pastikan reserve mencukupi. Macam mak simpan beras masa musim hujan. Setiap keputusan Fed bukan ikut horoskop, tapi ikut data, inflasi, pekerjaan dan risiko global. Kalau ekonomi jadi lembik atau inflasi tiba-tiba jinak, barulah kadar mungkin dipotong. Kalau tak, Powell kekalkan macam paku di tembok. So, kalau kita harap kadar turun cepat, sabar dulu. Powell tengah tunggu isyarat dari langit dan spreadsheet. Kesan tarif. Kalau ekonomi ibarat kuih raya, tarif ni macam semut. Kecil je, tapi boleh buat satu balang habis. Tarif ni bakal naikkan harga barang, tapi tak tahu bila. Ada yang kata suku ketiga 2025 baru terasa, ada pula kata terus terasa macam tersentuh kuali panas. Masalahnya, kita tak tahu tarif tu akan terus atau sekejap je. Macam hujan, kejap lebat, kejap renyai, kejap hilang. Powell cakap dia tak nak komen pasal dasar tarif. Pandai dia jaga diri. Kalau komen salah, boleh viral dalam TikTok Kongres. Tapi dia akui tarif ni boleh bagi tekanan inflasi. Macam perut lepas makan pedas. Sekali kena, habis semuanya berapi. Gubernur Waller pula tenang je, kata. Kalau tarif bawah 10% dan pasaran buruh, okey. Kita mungkin boleh potong kadar nanti. So, kita semua sekarang ni tengah duduk tepi kolam, tunggu sama ada tarif ni akan cipta tsunami atau sekadar ciptaan politik semata-mata. Pasaran buruh dan pekerjaan berita baik dulu. Awal 2025, AS tambah 224,000 kerja sebulan. Hebat kan? Tapi jangan tepuk tangan lagi. Pasaran buruh sekarang ni macam restoran waktu tengah hari. Ramai pekerja tapi semua sibuk, letih dan nak gaji lebih. Tapi buat masa ni, inflasi tak meletup sangat. Maknanya kerja banyak tapi tak semestinya harga barang naik melampau. Gaji naik lebih dari inflasi? Wow, jarang berlaku.
Tapi Powell cakap jangan happy sangat sebab sekarang gaji pun mula sejuk balik. Isu lain yang timbul, immigration. Kalau tak cukup pekerja masuk, industri pembinaan boleh lumpuh. Tak cukup tukang rumah, semua projek sangkut. Pasaran kerja nampak okey, tapi macam jigsaw puzzle. Satu keping hilang, habis gambar tak siap. Fed tengah tengok rapat. Kalau tiba-tiba banyak syarikat buang kerja, itu mungkin signal besar kadar perlu diturunkan. Cabaran pasaran perumahan. Topik seterusnya. Rumah, atau lebih tepat, masalah besar yang buat ramai orang menangis depan ejen hartanah. Kadar faedah tinggi buat harga rumah naik macam belon. Bukan sebab harga rumah naik, tapi sebab pinjaman makin mahal. Ini menyebabkan bekalan rumah kurang. Siapa nak jual kalau pinjaman baru lebih tinggi dari gaji bulanan? Sewa pula walaupun menurun, masih keras kepala. Macam tilam lama, lembut sikit je tapi tetap tak selesa. Fed akui masalah ni bukan bawah kuasa mereka. Mereka tak boleh bina rumah atau turunkan sewa secara ajaib. Tapi Powell kata, kalau inflasi stabil, barulah boleh turunkan kadar faedah. Barulah harga rumah ada harapan jadi boleh beli. Minoriti paling terkesan sebab risiko pengusiran dan pemilikan rumah semakin mengecil. Jadi ini bukan sekadar ekonomi, ini isu keadilan sosial juga. Kestabilan kewangan dan risiko Powell tenangkan semua orang dulu. Katanya, jangan risau, sistem kewangan kita masih steady macam abang bomba. Bank masih ada modal yang kukuh, maknanya kalau ada ribut kewangan, bank tak tumbang dulu. Harta komersial pun makin baik. Office makin ramai balik kerja. Bye-bye WFA. Dan pinjaman makin diluluskan. Cuma ada satu kawasan misteri. Kredit swasta. Ia tengah membesar macam pokok kelapa, tapi belum diuji dalam ribut taufan. Isu keselamatan cyber juga disebut. Powell kata Fed tengah jaga-jaga, takut digodam negara macam Iran. Yang menarik, risiko reputasi bank dikeluarkan dari laporan audit. Maksudnya tak ada lagi komen, bank ni sokong politik mana dalam dokumen rasmi. Semua langkah ni dibuat supaya sistem kekal stabil. Sebab kalau sistem runtuh, bukan hanya ekonomi, tapi juga kepercayaan rakyat. Dominasi dolar and isu global topik hangat ni, dolar Amerika makin lemah, jatuh hampir 10% sejak Trump mula balik pejabat. Ramai mula persoal, masihkah dolar jadi raja dunia? Atau BRICS akan gulingkan takhta dengan mata wang mereka sendiri? Powell tenang je jawab, tiada ancaman segera. Tapi dia pun tahu, semua tengah pasang radar, tengok dolar ni boleh tahan sampai bila. Jabatan Perbendaharaan yang jaga hal ni, tapi Fed pun kena bersedia, sebab kalau dolar jatuh teruk, inflasi boleh datang balik. Geopolitik pun beri kesan besar. Ketegangan Timur Tengah boleh kacau pasaran tenaga. Bila minyak naik, semua barang naik. Dalam dunia penuh drama antarabangsa, Powell kena main macam ahli diplomatik. Jaga ekonomi, jaga diplomasi. Kesimpulan, Fed tak boleh selesa sangat dengan status dolar. Walaupun belum nazak, tapi doktor ekonomi kena sentiasa berjaga-jaga. Reformasi dan pengawasan Fed bukan setakat tengok kadar faedah je. Mereka tengah buat spring cleaning besar-besaran dalam pejabat mereka. Pertama sekali, jawatan kuasa iklim dibubarkan. Mungkin mereka rasa cuaca ekonomi lebih panas dari cuaca global. Kedua, mereka kecilkan tenaga kerja. Mungkin sebab terlalu ramai staf kerja dari rumah, tapi kerja sambil tengok Netflix. SLR dan ESLR sedang disemak. Ini istilah pelik, tapi maksudnya Fed tengah pastikan pasaran bond tak sesak nafas. Powell janji rangka kerja baru akan siap sebelum musim panas habis. Macam tukang paip janji siap sebelum raya. Dia juga ulang komitmen untuk ketelusan. Maksudnya, semua tindakan Fed akan lebih terang dan tak disembunyikan dalam fail rahsia. Kongres pun diberi ruang untuk semak. Tapi jangan lebih-lebih. Nanti jadi macam chef terlalu banyak tukang rasa. Masakan tak siap-siap. Tekanan politik dan polisi Powell tahu dia jalan atas tali. Satu langkah salah boleh jatuh ke dalam lubang politik. Dia elak komen tentang dasar fiskal macam American Rescue Plan atau tarif
sebab dia tahu tu kawasan ranjau politik. Tapi dia akui hutang negara 36 trilion tu dah jadi macam gajah dalam bilik. Semua nampak tapi semua diam. Fed bukan penjaga fiskal, itu kerja kerajaan and Kongres. Tapi kalau hutang tak dikawal, Fed pun pening nak mainkan peranannya. Ada juga topik hangat, AI. Powell kata AI mungkin ganggu pasaran kerja, tapi Fed tak boleh selesaikannya sendiri. Dia nak kerajaan lebih serius tangani isu AI. Sebab kalau robot rampas kerja manusia, kadar faedah pun tak boleh tolong. Intinya, Fed kena kekal bebas. Kalau terlalu tunduk pada tekanan politik, dasar ekonomi jadi macam sinetron, penuh drama, tak habis-habis. Kesimpulan dan pandangan hadapan Fed, ulang lagi. Mereka tetap pegang pada dua misi. Semua orang ada kerja dan harga barang tak gila-gila naik. Powell tak mahu buat perubahan dasar ikut emosi. Dia nak data yang jelas, bukan ramalan bomoh ekonomi. Inflasi masih belum jinak sepenuhnya, pasaran kerja nampak sihat, tapi siapa tahu bila boleh jatuh sakit. Reformasi terus dijalankan supaya dasar monetari jadi lebih cepat, cekap dan kurang drama. Masalah besar macam perumahan, hutang negara dan dominasi dolar. Semua itu perlukan penyelesaian dari pelbagai pihak. Fed cuma satu pemain dalam game ekonomi. Dia perlukan bantuan dari kerajaan, pelabur, rakyat dan mungkin AI. Akhir kata, Powell masih berdiri di pentas ekonomi dengan muka tenang. Tapi dalam hati dia mungkin dah tengok booking tiket ke pulau terpencil. Penafian skrip ni semua untuk hiburan dan pembelajaran. Bukan signal untuk beli saham atau gadai rumah. Kalau lepas ni anda pergi buka akaun pelaburan sebab skrip ni, itu bukan tanggungjawab kami ya. Kami tak jual ramalan masa depan. Kami cuma sediakan cerita lucu berdasarkan fakta ekonomi. Powell sendiri pun tak tahu esok kadar naik ke turun. Jadi anda tak perlu risau kalau masih pening. Kalau anda senyum masa tengok video ni, itu dah cukup berbaloi untuk kami. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Sebab algoritma YouTube lebih susah dari dasar Fed. Dan kalau nak tahu lebih lanjut, tunggu episod seterusnya. Powell ada banyak lagi rahsia ekonomi belum dibongkar.